Intercooler pakai TRL. KRL. Turbo Turbo masih standard lagi. pendek lagi. Tapi Ke ada plan nak tukar? Ada plan. Target nak tukar ke? sekarang next target nak tukar Turbo. turbo RB6. Untuk ni radiator. Radiator. So kena upgrade lah. Tak boleh Betul. pakai standard. Sekarang standard. Sekarang standard lagi. So So, buang masa alloy ni. lah. Masuk alloy lah. Ma? Mana? Ma pakai? Pakai Costco Japan. Dia one set kali dengan dia. Ya betul. Suspension bang? Suspension 10 adjustable. Berapa harga adjustable? 5,500 RM1,000 adjustable. Tak main RM1,000, RM2,000 kat Shopee. Yang ni Ailo sofa. Ya betul. Lagi? Spek dia lagi? Sofa body shift. Dengan pilih ball. Pilih bawah. Biasa buat kat mana? So kalau macam untuk accessory engine, kita buat kat Shah 656 auto shock. Oh, Masih gudang. So kalau nak upgrade performance, biasa kita buat KL lah. KL lah. Turun KL lah. Terus KL lah. Dia memang main Honda ni je? Ke semua? Semua. Okay. Sebab bengkel tu motorsport, jadi semua dah ambil.